Ziarah istiadat PMX ke makam Mustafa Kamal Ataturk. Okey, apa hal? Oh, PMX ziarah makam Ataturk adalah simbolik diplomasi. Kami tahu lama dah. Cuma sekarang ni yang jadi isu panasnya, sebelum PMX ni jadi Perdana Menteri, dia pernah kutuk Tuan Mahathir pergi ke sana melakukan tugas diplomasi ni. Dia kutuk taksub pada Kamal Ataturk lah, yang mana Kamal Ataturk ni cukup bahaya lah, musuh pada Islam lah. Dia tak sedar ke yang mana Tuan Mahathir juga melakukan tugas ni sebagai satu diplomasi di antara kedua-dua negara? Itu masalahnya, bila kau tak jadi Perdana Menteri, kau tak dapat jawatan kau kutuk orang tu. Kenapa kau tak terangkan pada kami apa yang dilakukan oleh Tuan Mahathir tu adalah satu tugas diplomasi? Tapi bila kau dah dapatlah kuasa, mulalah kau gabra. Akhirnya kau mulalah mengatakan ini semua tugas diplomasi. Kami tahu lama dah, cuma kami nak tegur kau tu biadab. Bila tak dapat jawatan, kau bukan main pergi kutuk orang, akhirnya terkena pada kau. Tak cuba kau dengar benda kau cakap ni. Bongok. Sebab itu dia boleh puji Mustafa Kamal Ataturk, musuh Islam yang paling utama, dan ini guru kepada Dr. Mahathir. Sekarang baru dia gugahkan. Sebab itu UMNO ni kacau bilau haru biru. Kau dengar tak apa dia cakap? Celupa tak mulut dia? Dia tak terangkan perkara sebenarnya. Bila tak dapat jawatan, dia kutuk macam-macam. Akhirnya terkena pada diri kau sendiri. Pandang ke kau?